Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan pengurusi majlis, yang saya hormati para pelajar, saudara dan saudari sekalian, dan juga para wakil-wakil badan pelajar, barisan pimpinan semua. Saya ingin ucapkan terima kasih kerana dapat hadir untuk kuliah kelas kita pada kali ini. Jadi tadi cukup terinspirasi dengan spoken words dari saudari Brother Iqbal tadi. Memang saya seorang daripada penumpang dalam kereta, dan memang banyak kali dah dengar. Tapi itu sangat menarik beliau terinspirasi dari Brother Buna Muhammad dekat Twin of Faith. Jadi satu yang sangat kita galakkan untuk speak out Dan penyampaian beliau juga tadi sangat menarik dalam bahasa Inggeris. Jadi saya sediakan saya punya kuliah hari ini pada bahasa Melayu jadi terpaksa guna bahasa Melayu. Jadi mengikut tajuknya, tajuk kuliah saya hari ini adalah akhlak si pemikir. Jadi dan juga bersesuaian dengan tema kuliah saya untuk tahun ni, untuk season ni, iaitu produktif muslimah. Jadi saya mulakan itu gambar orang sedang berfikir. Specifically, siapa tahu siapa gambar ni? Apa? Market X. Nama dia dalam nama Islam dia siapa tahu? Apa? Nama Islam dia Syahid sebab dia dah meninggal. Haji sebab dia pernah pergi haji. Malik Syabas kan. Jadi dia seorang pemikir yang dilahirkan di awal kurun lepas di Amerika. Dan dia asalnya seorang Kristian, anak seorang padri. Tapi dia revert masuk Islam sewaktu dipenjarakan Dan dia terlibat dengan gerakan aktivis di Amerika. Tapi bila dia balik pada mengerjakan ibadah haji, pemikiran dia berubah. Dia semakin jelas dan mantap, sehingga orang sanggup hantar pembunuh umpah untuk bunuh dia. Sebab orang risau dengan kebangkitan yang dia cuba sampaikan kepada umat Islam di Amerika pada waktu itu. Jadi bagi saya dia adalah seorang pemikir. Sebab dia dengan sendirinya dia berpandukan dengan agama Islam. Dia berfikir di luar kotak pemikiran masyarakat pada waktu itu. Itu masyarakat di Amerika Syarikat, terutama sekali golongan minoriti kulit hitam. Jadi dia seorang yang istimewa. Dan ada banyak tulisan biografi tentang dia, dan juga rasanya ada difilmkan juga riwayat hidup dia. Ni gambar seorang pemikir . Jadi tajuk kita hari ni berkisah tentang akhlak . Jadi tak sah kalau tanya maksud definisi akhlak sebenarnya. Baru nak tanya dia. Siapa yang boleh bagi definisi secara spontan apa maksud akhlak? Kita selalu dengar setiap hari, mungkin dalam Al-Quran yang kita baca terjemahannya banyak menggunakan akhlak-akhlak . Kalau kita dengar ceramah-ceramah ustaz mana-mana, orang yang bercerita yang menyampaikan tentang Islam, dia menyebut atau menyentuh tentang akhlak . Siapa yang boleh bagi? Mesti ada orang pernah dengar satu definisi yang tepat. CP-CP. So ini adalah definisi akhlak.
Ni tak tahu sebab apa dia jadi macam ni. Tadi okey tahun ni. So akhlak satu situasi yang mantap dalam jiwa, dan dia melaluinya terlahir satu perbuatan yang secara spontan, tanpa perlu berfikir dan merenung. Itu adalah satu definisi akhlak. Mungkin ada banyak lagi definition lain, saya tak masukkan definition dari segi bahasa. Dan berdasarkan definisi ini kita boleh kembangkan tentang akhlak mulia dan akhlak yang buruk. Jika situasi tersebut melahirkan satu tindakan yang dianggap satu tindakan yang kurang baik atau buruk, dia dinamakan akhlak yang buruk. Dan kalau melahirkan satu tindakan yang mantap, yang terpuji, maka dipanggil akhlak yang mulia. Contoh akhlak mulia, dah bagi satu contoh. Siapa boleh bagi contoh-contoh lain secara spontan? Sebab akhlak ni satu yang naluri yang terlahir secara fitrah dalam manusia. Jadi siapa yang boleh bagi contoh? Apa? Rajin lagi? Jujur. Nama-nama kelas masa sekolah rendah tu kan. Jujur, amanah, rajin semua kan. Ada kelas rajin. So ni contoh-contoh kan. Suka tolong-menolong kan. Suka menolong orang lain, menjaga kebersihan, bekerjasama. Apa lagi? Dan akhlak Islamiah, jaga solat. Dan juga contoh-contoh akhlak buruk kan. Tu bukan gambar mana-mana rumah yang pernah saya kunjungi atau tinggal. Itu gambar akhlak apa yang dia tunjukkan dalam gambar? Ada semua, macam dia sum up semua akhlak buruk lah. Malas, pengotor, tak handsome tak. Jadi tu akhlak yang buruk. Lagi suka menipu kan. Siapa tahu buah baju tu. Okay, tak apa. Suka bergaduh. Ni pemalas tadi kan, ada orang sebut tadi. Tidak menjaga kebersihan sama kawan. Jadi secara fitrahnya manusia ni sememangnya boleh membezakan antara baik dan buruk kan, dan dapat menyelarai. Kita dengan mudah boleh senaraikan akhlak baik dan akhlak yang buruk kan, tanpa ada seorang yang cakap pada semua orang pandang macam tak setuju dengan dia kan. Mungkin ada tadi satu kan. So secara fitrahnya sememangnya manusia ni telah diberi kemampuan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk menentukan kebaikan dan keburukan secara fitrahnya. Dan ini adalah hasil pada pengamatan dan pemikiran manusia sendiri lah. Dan setelah diberi oleh Allah SWT dengan akal yang mampu membezakan antara kebaikan dan keburukan. Dan benda ni manusia telah berlaku selama beribu-ribu tahun lah. Sejak zaman mula-mula manusia diciptakan lagi kan. Tanpa sebarang pengaruh daripada luar. Kalau kita tengok daripada zaman Nabi Adam sendiri kan, kalau tak ada hasutan daripada syaitan, sudah tentu Nabi Adam terus patuh dengan arahan Allah SWT. Dan sejak berzaman lagi manusia telah buat macam kita buat tadi. Kita sediakan satu list kan, mana akhlak buruk, yang mana satu akhlak yang baik kan. Dan siapa yang melakukan akhlak yang buruk akan dihukum, dan siapa yang melakukan akhlak yang baik dipuji dan dipandang tinggi lah oleh masyarakat kan. Dan daripada sini juga lahir macam undang-undang kuno kan. Siapa tahu ni undang-undang apa? Siapa yang boleh baca?
Ni tak lawan, ni dikatakan undang-undang bertulis dan pertama yang dihasilkan di negeri China, kerajaan dinasti apa tak tahu. Yang ni adalah hukum kena Melaka kan. Boleh siapa baca line pertama tu? Tak ada. Hukum kena Melaka adalah antara undang-undang bertulis yang terawal dihasilkan di tanah Melayu kan. Jadi kita tengok sejak zaman dulu lagi manusia walaupun tanpa panduan daripada agama ataupun daripada Rasul, manusia dah boleh senaraikan, dah boleh setkan general rules mana setiap orang dalam satu masyarakat tu dia kena patuh kan, untuk memastikan masyarakat itu berjalan dan peradaban tu dapat berkembang lah. Jadi ini adalah satu fitrah manusia, dan fitrah ini telah diceritakan sendiri oleh Allah SWT dalam surah Asy-Syam. Maaf sekali lagi dengan tu. Jadi dalam surah Asy-Syam Allah telah menceritakan sendiri yang Allah telah menyempurnakan kejadian manusia dengan mengilhamkan jalan yang membawa kepada kejahatan dan jalan yang membawa kepada ketakwaan. Di surah Asy-Syam ayat 7 dan 8 kan. Jadi dalam Al-Quran sendiri telah ceritakan bagaimana Allah menjadikan manusia ni, definisi manusia yang lengkap, satu ciptaan makhluk yang paling sempurna, diberikan akal untuk membezakan kebaikan dan keburukan. Dan daripada situ kita tengok kan, bila sebuah tamadun itu dia telah menyelarakan satu set of akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, di mana setiap ahli dia kena patuh dan kena ikut apa yang telah disenaraikan. Lama kelamaan bila zaman berzaman berlalu, ada topok tambah semua, dan sekali jadikan satu agama. Dan semua orang kena ikut agama kan. Itu tutorial saya bagaimana agama terhasil kan. Selain pada agama-agama yang telah diturunkan daripada Allah SWT melalui dia punya rasul-rasul dan nabi-nabi kan. Jadi kita tengok dalam masyarakat yang tidak mempunyai agama ataupun masyarakat yang tidak mematuhi spesifik agama, mereka masih lagi ada certain set of general rule mana setiap orang kena ikut kan. Kalau kita tengok kat sini contoh-contoh akhlak yang dipaparkan oleh orang-orang di Australia sendiri kan, ada juga akhlak-akhlak yang terpuji kan di sebalik akhlak-akhlak yang tidak baik kan. Contohnya kalau kita tengok dari segi orang yang menjaga kebersihan, di mana kita tengok kat sini kebersihan dia terjaga compare di tempat kita sendiri. Bagaimana orang Aussie dia memenuhi janji, menepati masa kan. Itu adalah akhlak-akhlak yang kita senaraikan sebagai akhlak insaniah, di mana tanpa panduan agama pun manusia masih lagi dapat mengikut membezakan antara yang baik dan buruk kan. Lagi contoh dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Di sini dia secara ringkasnya Allah menyediakan syurga kepada orang-orang bertakwa, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya waktu senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahan dan orang-orang yang memaafkan orang lain, dan orang-orang yang mengasihi orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baik. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah telah senaraikan akhlak-akhlak terpuji yang sememangnya sepatutnya ada yang patut ada pada setiap individu muslim lah. Jadi kita tak ada alasan kita tak tahu, tak dapat membezakan akhlak yang baik dan akhlak yang buruk kan. Kata tiba-tiba saya tak tahu tu akhlak yang buruk kan. So dalam Al-Quran sendiri telah disenaraikan, telah ditetapkan antara akhlak baik dan akhlak yang buruk kan. Bila sebut pasal akhlak tidak menahan kemarahan ni, ada satu video menarik lah. Tengok, boleh play lah. Mungkin ada orang yang dah tengok video ni.
video daripada website Produktif Muslim lah. Jadi kita tengok situ. Jadi kita tengok situ, bila suatu situasi timbul boleh akhlak yang boleh melahirkan dua bentuk akhlak, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk Dan contoh tadi ditunjuk situasi di mana aku aksiden dan orang marahan. Jadi seorang yang punya akhlak yang mantap dan akhlak yang baik, dia menahan kemarahan dia. Walaupun kadang-kadang kita berhak marah dengan orang, mungkin kita pernah mengalami situasi yang kita berhak memarahi orang tu, mungkin atas sebab kesalahan yang dia lakukan, tapi kita menahan dalam hati memang itu ada lebih baik daripada kita meluahkan kemarahan kita balik pada orang tua. Dan kita tengok sendiri, bila dalam situasi yang sama, seorang yang punya akhlak yang buruk, dia terus wrestling dengan dia. Jadi, dan kita tengok hasil dia berbeza. Seorang masuk J 3030. So itu kita tengok kesan antara akhlak baik dan akhlak yang buruk Walaupun situasi dia sama, tapi dia melahirkan kesan yang sangat berbeza Jadi kita boleh ponder sendiri bagaimana kehidupan seharian kita bila kita menghadapi situasi-situasi tertentu Lagi contoh-contoh dari Al-Quran dan surah Al-Luqman ayat 18. Di sini dia senaraikan, dan surah Al-Luqman ni, ayat ni dia senaraikan akhlak-akhlak buruk yang patut kita jauhi sini yang disebut adalah belagak sombong, seorang yang berbuat sombong, takbur dan memalingkan muka. Maksudnya akhlak seseorang yang begitu sombong dan tidak bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Jadi Al-Quran itu sendiri telah lengkap telah menyampaikan kepada kita, telah terangkan kepada kita contoh-contoh akhlak yang baik dan akhlak yang buruk di mana kita sebagai seorang yang berfikir, kita boleh nilai sendiri walaupun mungkin tanpa bantuan daripada Al-Quran pun, kita sendiri boleh menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk Juga contoh daripada hadis. Di sini hadis dia panjang. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Kalau boleh siapa yang hebat boleh baca. Dan senaraian akhlak yang dinyatakan situ. Dah highlight kot. So kat situ dia sekali lagi dalam hadis Rasulullah menyenaraikan akhlak-akhlak buruk yang patut kita jauhi Yang pertama adalah as-sarun, itu orang yang bercakap secara berlebihan Cuba kita nilai diri kita sendiri macam mana. Adakah kita bercakap secara berpatutan, secara berlebihan, ataupun secara minima, ataupun tak cakap langsung, atau speak out. So seterusnya, akhlak orang al-mutasyaddiqun, itu orang yang bermulut lancang. Bermulut lancang ni apa? Apa maksud bermulut lancang? Cakap lepas. Mulut laser Agak-agak ada orang macam tu. Mesti ada dah sebut ni Rasulullah sendiri dah sebut Ini apa yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat melalui pemerhatian baginda sendiri dan melalui ilham Allah SWT. So ini salah satu akhlak yang tidak patut kita lakukan itu bermulut lancang Mungkin dalam certain situasi kita rasa kita berhak macam marah orang ataupun sembuh seseorang sebab silapan orang sendiri Tapi sebenarnya itu bukan akhlak seorang muslimin Rasulullah sendiri dah bagi tahu awal-awal, kita seorang muslimin tak sepatutnya buat macam tu Dan juga dah sekali, orang yang memenuhkan mulutnya dengan percakapan Dan sahabat sendiri tanya apa maksud dia orang yang takabur. Maksudnya orang yang sembang besar macam tu macam. Jadi itu 3 akhlak buruk yang tak sepatutnya kita
kita yang tak sepatutnya kita ada pada seorang muslimah, dan kita, kalau boleh kita cuba jauhi kan, dan cuba bersihkan diri kita daripada akhlak ni. Dan di sini juga senaraikan beberapa kelebihan orang yang mempunyai akhlak yang mantap kan. Akhlak yang baik ni akan menambahkan iman. Ini sendiri diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya dengan akhlak yang baik seorang yang beriman dapat mencapai darjat orang yang berpuasa dan bangun malam. Itu orang yang melakukan ibadat. Riwayat Abu Daud. Itu adalah kelebihan orang yang mempunyai akhlak yang baik kan. Aisyah sendiri, Rasulullah sendiri menyamakan darjat seorang yang mempunyai akhlak yang baik itu dengan sama dengan seorang yang berpuasa dan bangun malam. Agak-agak yang kita boleh buat setiap hari ya, bangun malam dan berpuasa. Mungkin ada di kalangan hadirin kat sini ada mungkin yang boleh bangun setiap malam kan, dan berpuasa setiap hari. Tapi apa yang Rasulullah samakan ini, seorang yang berakhlak mulia itu sendiri ganjaran dia sama. Dan kita tahu ibadat ni adalah antara ibadat yang ganjaran dia besar dan tak mampu semua orang buat setiap hari kan. Seterusnya, orang yang paling baik adalah orang yang terbaik akhlaknya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya di kalangan kamu. Muttafaqun alaih. Jadi kalau orang tanya definisi orang yang baik, inilah definisi orang baik dari kacamata Rasulullah sendiri kan. Itu orang yang akhlak dia mantap kan. Seterusnya, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan seseorang yang beriman pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang hamba beriman pada hari kiamat berbanding akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berkelakuan buruk dan bermulut celupa. Riwayat At-Tirmizi. Jadi sekali lagi sini ganjaran orang yang berakhlak baik adalah timbangan dia pada hari kiamat akan diberatkan. Dan sekali lagi warning tentang akhlak buruk, seorang yang bermulut celupa. Seorang yang bermulut celupa ni, yang mulut leza sama dengan mulut celupa, lebih kurang lain sikit. Bukan tahu ada definisi macam-macam kan, mulut celupa ni. Orang yang mudah yang suka mengata, tak tahu. Seterusnya, akhlak yang baik juga menjadi sebab seorang masuk syurga. Dan sekali lagi diceritakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, baginda menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah riwayatkan kat sini bahawa sebab utama seseorang masuk syurga ni, maksudnya bila ramai-ramai umat Muhammad, umat Islam yang masuk syurga di hari akhirat ni, ada dua sebab utama, iaitu dia bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik kan. Jadi sini kita tengok betapa pentingnya akhlak yang baik tu kalau kita nak qualify sebagai seorang ahli syurga kan. Dan akhlak yang baik mendekatkan kedudukan orang beriman dengan Rasulullah di syurga. Juga akhlak yang baik ini akan membawa kepada reputasi yang baik. Jadi sebab apa saya cakap itu? Sebab kita sendiri boleh nilai bila seorang yang berakhlak yang baik kan, dia akan jadi contoh dalam teladan kepada masyarakat. Dan apabila berlaku, contohnya apabila berlaku fitnah ataupun tomahan-tomahan yang tidak benar, masyarakat boleh menilai sendiri melalui reputasi seseorang kan. Masyarakat akan melihat akhlak orang itu dan membuat judgement sendiri bagaimana, adakah tomahan-tomahan ataupun
cerita-cerita yang dileparkan oleh orang terhadap seseorang tu benar atau tidak kan. Jadi akhlak yang baik ni seolah-olah menjadi perisai bagi seorang Muslim terhadap fitnah yang mendatang. Jadi ini sebagai seorang bagi kita lah, contohnya kita mungkin akan pada suatu hari nanti kita akan jadi pemimpin-pemimpin negara. Kita tengok sendiri lah, di negara kita juga kan, pemimpin-pemimpin yang semua orang kenal ni, kadang-kadang kita tengok ada juga cerita-cerita yang tak menarik kan. Biasanya keluar gambar-gambar dia masa kat universiti kan, nak buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Masa tu dah nak keluar, masa nak dekat dengan pilihan raya ke apa, tak tahu lah. Tapi kita tengok itu sebabkan akhlak kita yang tidak baik, walaupun kita pernah dulu-dulu ataupun benda yang kita rasa terselindung dari pengetahuan masyarakat, lama kelamaan dia akan menjadi fitnah kepada kita. Dan juga kalau benda itu betul, akhlak yang buruk, dia akan menjadi hujah kepada musuh kita untuk menjatuhkan kita kan. Jadi apa kaitan Muslim yang proaktif dengan Muslim yang ni akhlak yang mantap? Jadi kita berbalik pada persoalan yang awal tadi kan. Bila kita ponder balik mengapa manusia dikurniakan dengan akal fikiran untuk membezakan kebaikan dan keburukan kan. Dan mengapa tamadun-tamadun dan juga agama-agama pada zaman dulu dia senaraikan atau setkan satu undang-undang yang membezakan antara kebaikan dan keburukan, di mana orang yang melakukan kebaikan akan diberi recognition, dihormati, manakala orang yang melakukan keburukan dia akan dihukum kan. Jadi semua ni adalah satu ciri yang sama yang kita tengok daripada setiap tamadun, setiap agama yang ada, walaupun agama tu bukan agama yang diilhamkan daripada Allah SWT. Kita tengok dia disedangkan ni supaya masyarakat dapat, setiap ahli masyarakat dapat patuh dengan undang-undang ni dan dapat menjadi produktif lah, dan contribute pada perkembangan suatu tamadun kan. Kalau satu masyarakat tu sebuah masyarakat yang anarki kan, itu masyarakat yang tak ada undang-undang, yang boleh setiap individu mempunyai hak kebebasan masing-masing dan orang lain tak boleh cabar hak dia kan. Maksud dia boleh buat apa saja, tak ada satu central authority yang akan menentukan yang mana dia boleh buat, yang mana tak boleh buat. Agak-agaknya satu tamadun tu boleh berkembang. Ada tak tamadun sekarang kan? Tak ada. Pernah dengar, terbaca. Jadi setiap tamadun dah set kan akhlak yang boleh dipatuhi dan akhlak yang tak sepatutnya ada pada setiap ahli dia kan. Supaya ahli masyarakat pada waktu itu boleh menjadi produktif dan contribute kepada perkembangan dan keutuhan tamadun itu sendiri kan. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita ada advantage lah. Di samping kita dilengkapi dengan akal fikiran yang telah Allah kurniakan pada setiap manusia yang ada, kita juga ada Al-Quran dan juga sunnah yang telah dibawa oleh Rasulullah sendiri lah. Di mana ia menyempurnakan lagi akal fikiran kita yang sememangnya tidak mampu lah. Siapa lagi yang lebih layak untuk men-setkan limit-limit atau akhlak-akhlak yang kita boleh pandu ni kalau bukan Allah SWT yang Maha mengetahui dan Maha mencipta. Kalau tamadun-tamadun yang dahulu ataupun sistem-sistem akhlak yang lain, saya namakan sistem-sistem akhlak, maksudnya fahaman-fahaman lain ataupun undang-undang lain hanya berdasarkan kemampuan akal fikiran manusia sahaja. Apatah lagi dengan agama Islam atau akhlak Islamiah yang telah terpandu dengan pengetahuan Allah SWT sendiri kan. Di mana Allah sendiri tahu setiap satu makhluk dia, setiap isi kandung hati setiap orang, dan Allah dah setkan dalam Al-Quran sendiri mana
apa yang sepatutnya ada pada seorang Muslim dan apa yang sepatutnya seorang Muslim untuk kita jauhi kan. Jadi itu adalah kaitan Muslim produktif dengan Muslim yang akhlak yang mantap. Itu Muslim yang produktif adalah Muslim yang mempunyai akhlak yang mantap kan. Itu slide terakhir. Jadi apa sebagai seorang pelajar dekat sini, apa tindakan praktikal yang boleh kita buat untuk kita memastikan kita seorang yang mempunyai akhlak yang mantap dan produktif dan seterusnya produktif. Ada siapa-siapa nak lontarkan cadangan ataupun buah fikiran dia? Adapun ada orang yang memang tak setuju terus dengan pembintangan hari ini. Kan, kita sebagai seorang yang student kan, kita sememangnya patutnya jadi produktif kan, untuk mencapai tujuan yang kita dihantar di sini kan. Dan bagi langkah yang praktikal, kita boleh selain kita belajar dan kita ambil input-input yang baik daripada masyarakat di sini kan, tentang akhlak insaniah yang ada pada mereka dan kita cuba praktikkan, kita boleh dekatkan diri dan memahamikan lagi kandungan Al-Quran dan kita belajar tentang hadis-hadis kan. Kalau kat sini macam siapa yang pernah pergi Twin Office itu boleh tengok kan, dia dah set kan, dia promote macam short course untuk belajar tentang hadis, belajar tentang fiqh, belajar tentang tafsir kan. Jadi itu salah satu channel yang boleh kita gunakan lah. Dan kita boleh belajar sendiri, baca daripada terjemahan kan, dan tanya syekh ke mana-mana ustaz yang ada kat sini. Dan kita boleh belajar dari situ dan kita cuba praktikkan. Kalau untuk lebih praktikal lagi, kita buat macam checklist kan. Untuk kita latih diri sendiri, untuk latih diri kita untuk istiqamah dengan satu benda yang kita nak latih lah. Contohnya kita selalu menolong orang. Kita buat setiap bulan, setiap minggu saya ada tolong seorang. Walaupun setiap minggu tu saya tolong masak untuk satu rumah, walaupun wajib kan. Tapi itu satu langkah yang praktikal kita boleh buat kan. Kita setiap hari Jumaat kita menderma kepada masjid kan. Dan mungkin untuk akhlak yang buruk saya cuba kurangkan. Buka Facebook, buang masa di Facebook dan banyakkan berdakwah di Facebook. Itu yang apa yang kita dapat daripada Twin Office itu kan. Dia ada bincang pasal social media dan kita saling mengingati antara satu sama lain lah. Di pengetahuan yang kita dapat tu kita cuba kongsi-kongsikan dengan siapa-siapa yang tidak pernah mendengar kan. Jadi setakat itu kuliah sastra kita pada hari ini, pembentangan saya pada hari ini. Jadi sebarang feedback boleh bagi pada organizer, boleh kita improve untuk next 2 minggu ni kuliah sastra. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan apa yang buruk itu adalah sebabkan kekurangan saya atas kehendak Allah SWT sendiri. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.